Langkah Suka merupakan antara kerajaan paling awal yang pernah wujud di tanah Melayu, jauh lebih awal sebelum kewujudan Melaka dan sebelum kedatangan Islam ke rantau ini. Lokasi Langkah Suka terletak di utara semenanjung tanah Melayu, sekitar kawasan yang hari ini merangkumi Patani dan sebahagian Kedah. Kedudukannya yang strategik menjadikan kawasan ini laluan penting perdagangan laut antara India dan China. Langkah Suka merupakan sebuah kerajaan yang dipengaruhi Hindu dan Buddha, selari dengan pengaruh India yang kuat di Asia Tenggara pada waktu itu. Bukti kewujudan Langkah Suka datang daripada catatan sejarah China, khususnya rekod dinasti Liang sekitar tahun 502 hingga 527 Masihi yang direkodkan dalam buku sejarah Liang Shu. Dalam teks ini, Langkah Suka dirujuk sebagai Lang Ya Shu. Menurut Liang Shu, kerajaan ini telah diasaskan lebih 400 tahun lebih awal yang menguatkan anggaran penubuhannya sekitar abad pertama atau kedua Masihi. Rekod tersebut turut menerangkan saiz wilayah Langkah Suka, iaitu perjalanan 30 hari dari timur ke barat dan 20 hari dari utara ke selatan, serta jaraknya sejauh 24,000 li dari Guangzhou. Liang Shu juga menyebut bahawa Langkah Suka kaya dengan gaharu dan kapur barus. Ibu kotanya digambarkan sebagai kota bertembok, lengkap dengan pintu gerbang, menara dan astaka, menunjukkan tahap perancangan bandar yang maju. Keistimewaan Langkah Suka terletak pada peranannya sebagai antara pusat perdagangan terawal di rantau ini. Kedah Tua merupakan sebuah kerajaan dan pusat perdagangan awal yang pernah wujud di tanah Melayu, dipercayai bermula sekitar abad ke-4 hingga abad ke-11 Masihi. Lokasi Kedah Tua terletak di Lembah Bujang, di kawasan Kedah hari ini. Kedudukannya yang hampir dengan Selat Melaka menjadikan Kedah Tua pelabuhan persinggahan penting bagi pedagang dari India, China dan Timur Tengah. Kedah Tua merupakan kerajaan Hindu-Buddha sebelum kedatangan Islam ke rantau ini. Pengaruh India yang sangat jelas dalam seni bina, agama dan sistem kepercayaan masyarakat ketika itu. Bukti kewujudan Kedah Tua adalah antara yang paling kukuh dalam sejarah awal tanah Melayu kerana ia disokong oleh tinggalan arkeologi sebenar. Di Lembah Bujang, ahli arkeologi telah menemui lebih 50 tapak candi, termasuk Candi Bukit Batu Pahat, Candi Pengkalan Bujang dan beberapa struktur keagamaan lain yang bertarikh seawal abad ke-4 Masihi. Pelbagai artifak telah ditemui seperti arca Hindu-Buddha, manik, seramik Cina dan barangan perdagangan dari India membuktikan Kedah Tua terlibat aktif dalam rangkaian perdagangan antarabangsa. Namun menjelang abad ke-11, pengaruh Kedah Tua mula merosot dipercayai akibat perubahan laluan perdagangan dan tekanan kuasa luar. Gangga Negara merupakan sebuah kerajaan Melayu Hindu yang dipercayai pernah wujud di barat semenanjung tanah Melayu, khususnya di kawasan Perak yang kini merangkumi Beruas, Dinding dan Manjung. Kerajaan ini dianggarkan wujud dari abad pertama hingga tahun 1026 Masihi. Menurut sejarah Melayu Sulalatus Salatin, Gangga Negara disebut sebagai sebuah kerajaan awal di Perak. Salah seorang rajanya ialah Raja Gangga Shah Johan. Catatan lain iaitu Hikayat Meru Mahawangsa menyatakan kerajaan ini mungkin diasaskan oleh Raja Ganjil Sarjuna dari Kedah sekitar abad kedua Masihi. Penyelidikan yang dijalankan di kawasan Beruas Perak menemui pelbagai artifak purba yang menunjukkan kewujudan tamadun awal di situ. Antara artifak yang ditemui adalah arca-arca Buddha abad ke-5 dan ke-6 Masihi, pedang keris dan meriam 128 kg, tempayan dan tembikar dari era lama, dan barangan perdagangan seperti tembikar era dinasti Ming. Penemuan artifak ini dikumpulkan dan dipamerkan di Muzium Beruas dan dianggap bukti penempatan dan aktiviti perdagangan di kawasan yang dipercayai merupakan tapak Gangga Negara. Kajian juga mencatat bahawa pelbagai kawasan lain seperti Pangkalan, Lembah Kintah, Tanjung Rambutan, Bidor dan Sungai Siput mungkin merupakan sebahagian daripada wilayah kerajaan ini berdasarkan taburan artifak yang ditemui. Gangga Negara dipercayai telah runtuh sekitar tahun 1026 Masihi, kemungkinan besar akibat serangan oleh Raja Rajendra Chola I dari India Selatan. Chehtu ialah sebuah kerajaan awal yang direkodkan dalam sumber sejarah Cina dan dipercayai wujud di pantai timur semenanjung tanah Melayu sekitar abad ke-6 hingga abad ke-7 Masihi. Nama Chehtu bermaksud Tanah Merah. Chehtu direkodkan dalam kitab sejarah dinasti Sui iaitu Sui Shu. Menurut catatan tersebut, pada sekitar tahun 607 hingga 610 Masihi, Chehtu menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan menerima kunjungan utusan dari istana dinasti Sui. Catatan ini menggambarkan Chehtu sebagai sebuah wilayah pemerintahan beraja dengan struktur politik tersendiri. Sui Shu turut merekodkan arah pelayaran dan tempoh perjalanan ke Chehtu yang digunakan oleh sejarawan moden untuk mengaitkan lokasi kerajaan ini dengan pantai timur semenanjung tanah Melayu, khususnya kawasan yang hari ini merangkumi Kelantan atau Terengganu. Satu lagi bukti penting yang sering dikaitkan dengan Chehtu ialah batu bersurat Buddha Gupta. Prasasti ini bertarikh sekitar abad ke-5 Masihi dan ditulis dalam tulisan Palawak. Ia menyebut nama Buddha Gupta, seorang nakhoda, serta istilah Raktamritika yang bermaksud Tanah Merah, istilah yang selari dengan maksud Chehtu. Selepas abad ke-7 Masihi, nama Chehtu tidak lagi muncul dalam catatan Cina dan wilayah tersebut dipercayai kemudian berada dalam lingkungan pengaruh kuasa serantau lain. Sriwijaya
Sriwijaya ialah sebuah empayar maritim yang berkuasa di Asia Tenggara dari sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masihi. Pusat pemerintahannya terletak di Sumatera, manakala pengaruhnya meliputi kawasan Selat Melaka, pantai barat Tanah Melayu, sebahagian Sumatera, Jawa dan kepulauan sekitarnya. Sriwijaya membina kekuatan melalui kawalan laluan perdagangan laut, khususnya Selat Melaka dan Selat Sunda. Empayar ini berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran barangan dagangan antara China, India dan Asia Barat, termasuk rempah, kapur barus, gaharu dan emas. Sriwijaya merupakan empayar Buddha Mahayana. Ia juga berperanan sebagai pusat pembelajaran agama Buddha dengan Sami dari Asia Timur singgah untuk belajar bahasa Sanskrit dan ajaran Buddha sebelum ke India. Maklumat tentang pentadbiran dan kegiatan Sriwijaya diketahui melalui beberapa prasasti batu, antaranya Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tua dan Prasasti Kota Kapur. Prasasti-prasasti ini mencatatkan ekspedisi ketenteraan, pembangunan wilayah serta doa kesejahteraan untuk empayar. Catatan luar turut menggambarkan Sriwijaya sebagai pelabuhan utama di Asia Tenggara. Sambil Cina Ai Sing merekodkan bahawa beliau menetap di Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi dan menggambarkan empayar ini sebagai pusat perdagangan dan pengajian agama Buddha yang teratur. Menjelang abad ke-11 Masihi, pengaruh Sriwijaya mula merosot akibat serangan empayar Chola dari India Selatan pada tahun 1025 Masihi serta perubahan corak perdagangan antarabangsa. Pada abad ke-13, peranan Sriwijaya sebagai kuasa utama di rantau ini berakhir dan digantikan oleh kuasa politik baharu. Majapahit merupakan sebuah empayar besar berpusat di Jawa Timur yang muncul sekitar akhir abad ke-13 Masihi dan mencapai kemuncak kuasa pada abad ke-14 Masihi. Empayar ini diasaskan pada tahun 1253 Masihi oleh Raden Wijaya yang kemudiannya bergelar Ketarasaja Jayawardhana. Wilayah pengaruh Majapahit meluas merangkumi sebahagian besar Nusantara, termasuk Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi serta kawasan di semenanjung Tanah Melayu. Kemuncak kekuasaan Majapahit berlaku semasa pemerintahan Hayam Wuruk daripada 1350 hingga 1389 Masihi dengan Gajah Mada sebagai Mahabatih. Dalam tempoh ini, Majapahit muncul sebagai kuasa politik dan ekonomi utama di Asia Tenggara. Maklumat tentang empayar Majapahit banyak direkodkan dalam teks Jawa kuno, terutamanya Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masihi oleh Empu Prapanca. Teks ini menyenaraikan wilayah-wilayah di bawah pengaruh Majapahit, termasuk beberapa kawasan di semenanjung Tanah Melayu. Sumber lain ialah para Raton yang mencatatkan sejarah Raja-Raja Majapahit dan peristiwa penting empayar tersebut. Majapahit dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha dengan unsur sinkretisme yang kuat dalam pentadbiran dan kehidupan istana. Struktur pemerintahannya berasaskan sistem monarki dengan birokrasi yang teratur dan pembahagian wilayah di bawah pembesar. Pusat pentadbiran Majapahit terletak di Trawulan, Jawa Timur, di mana tinggalan arkeologi seperti candi, pintu gerbang, kolam dan struktur bandar masih dapat ditemui hingga hari ini. Menjelang akhir abad ke-15 Masihi, Majapahit mula merosot akibat pergolakan dalaman, perebutan tahta serta kebangkitan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Empayar ini akhirnya berakhir pada awal abad ke-16 Masihi. Kesultanan Melayu Melaka Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah kesultanan Melayu Islam yang muncul sekitar akhir abad ke-14 Masihi. Kesultanan ini diasaskan oleh Parameswara, seorang putera dari Palembang yang kemudian memeluk Islam dan menggunakan gelaran Sultan Iskandar Shah. Pusat pemerintahan Melaka terletak di Selat Melaka, sebuah laluan perdagangan laut yang strategik dan menjadi penghubung utama antara timur dan barat. Kedudukan ini menjadikan Melaka berkembang pesat sebagai pelabuhan entrepot antarabangsa. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem pemerintahan beraja dengan struktur pentadbiran yang tersusun. Antara jawatan penting dalam pentadbiran ialah Bendahara, Temenggung, Laksamana dan Penghulu Bendahari. Sistem ini menjadi model kepada banyak kesultanan Melayu selepasnya. Dari segi undang-undang, Melaka menggunakan Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang merangkumi hal pentadbiran, perdagangan dan hukum Islam. Undang-undang ini memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan pemerintahan dan kelancaran perdagangan. Kesultanan Melayu Melaka juga menjadi pusat penyebaran Islam di Tanah Melayu dan Nusantara. Bahasa Melayu digunakan secara meluas sebagai bahasa perdagangan dan pentadbiran, sekaligus memperkukuh kedudukannya sebagai lingua franca rantau ini. Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan pelbagai kuasa luar, termasuk China, India, Timur Tengah dan kerajaan-kerajaan serantau. Hubungan ini membantu menjamin keselamatan perdagangan dan kestabilan politik Melaka. Kesultanan Melayu Melaka berakhir pada tahun 1511 Masihi apabila Melaka ditawan oleh Portugis, menamatkan pemerintahan kesultanan tersebut di Kota Melaka. Johor Riau Kesultanan Johor Riau merupakan sebuah kesultanan Melayu yang muncul selepas kejatuhan Melaka.
Kesultanan ini diasaskan pada 1528 Masihi oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II, putera kepada Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Melaka. Kesultanan Johor Riau dianggap sebagai pewaris politik langsung Kesultanan Melayu Melaka dengan meneruskan sistem pemerintahan, adat istiadat dan undang-undang Melaka. Pusat pemerintahan kesultanan ini berpindah-pindah termasuk di Johor Lama, Kota Tinggi dan kemudiannya di Kepulauan Riau Lingga. Kedudukan geografi Johor Riau yang strategik di laluan Selat Melaka membolehkan kesultanan ini muncul sebagai pusat perdagangan penting, bersaing dengan kuasa Eropah seperti Portugis dan Belanda. Kesultanan ini juga terlibat dalam konflik dan pakatan politik dengan kuasa luar termasuk Aceh, Portugis dan Belanda. Sepanjang abad ke-17 dan ke-18 Masihi, Kesultanan Johor Riau mengalami beberapa siri konflik dalaman, termasuk perebutan kuasa antara kerabat diraja Melayu dan pembesar Bugis. Keadaan ini membawa kepada perpecahan wilayah dan pengaruh politik kesultanan tersebut. Pada tahun 1824, melalui perjanjian Inggeris-Belanda, wilayah Kesultanan Johor Riau dibahagikan antara British dan Belanda. Pembahagian ini membawa kepada pemisahan Johor di Tanah Melayu dan Riau Lingga di Kepulauan Indonesia. Kesultanan Johor Riau berakhir secara rasmi pada tahun 1911 Masihi apabila Kesultanan Riau Lingga dimasukkan oleh Belanda, menamatkan pemerintahan kesultanan tersebut sebagai satu entiti politik.